tumpang sekaki. Walaupun negeri diancam bankrasi kerana rompokan royalti. Dulu duit 7.2 bilion selama 22 tahun. Negeri ini pernah nikmati. Angkara pemimpin BN yang dengki dan busuk hati. Negeri dan rakyat sendiri UMNO sanggup khianati. Tapi BN kata terus tabur bakti. Yang Mak Wakil Pelam, sila duduk dulu. Duduk sekejap. Saya dah habis dah. Saya nak bagi yang Mak betul ni. Kerana saya cakap pun kalau macam ni, saya tak boleh. Tak ada. Main pada palau gini, tak ada peluang saya. Ingat saya buat palau untuk betul-betul. Terima kasih betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya faham penjelasan dan laluan. Inilah sikap Wakil Rakyat PAS dari Mahkamah Pelang. Melemparkan apa saya tuduhan tanpa batas-batas sebagai seorang insan yang bernama Islam. Apakah keadaan negeri Terengganu hari ini lebih jahat daripada Yahudi? Betul. Saya mengaku. Saya kata, saya tanggungjawab. Yahudi dia rapah tanah orang Palestin, tapi dia bina penempatan untuk rakyat Yahudi. Ini rapah tanah rakyat sendiri, roboh rumah tanah rakyat sendiri. Itu lebih teruk daripada Yahudi. Datuk Pertua, inilah perangai seperti binatang. Roboh, menghalau budak-budak sekolah daripada tempat mereka. Buat bangunan tak kerajaan. Siapa saya tak ada pernah kerajaan di dunia ini menghalau budak sekolah, merobohkan. Perangai seperti syaitan, Datuk Pertua. Yang Mak betul-betul, dia nak kata apa-apa katalah. Kalau yang betul terima, saya tak ada masalah. Dia tak ada masalah ke sebab mu jahat ke? Bila-bila masa jumpa lah. Rupa-rupanya orang yang terasa. Ada orang terasa. Terasa apa mu jahat? Biasa je yang Mak betul. Begini jahat. Muka je pakai sokok. Sokok pasal apa ke ni? Pasal iblis ni. Tak masalah jadi syaitan dah, tak ada apa dah tu. Sila tenang ya Mak. Khabar yang nak kat mana? Lepas ni boleh jumpa lagi. Ini Mak, orang yang saya hadapi. Cakap dengan cara gentleman, tapi nak kocok semacam. Gentleman babi apa gitu, Datuk Pertua? Gentleman, cakap gentleman, kata ikut down sekali. Yang apa ni? Mengaruk kali. Seorang nak sajok dalam sair lah. Gila ni, Datuk Pertua. Kijal, sila duduk. Yang Mak Wakil Pelam, Yang Mak Wakil Pelam masih ada lagi atau sudah selesai? Saya tak berbalong kawan saya yang kata. Saya tak apalah, mana dia lah. Takkan di sana peluang lain-lain ni nak kata lah. Sila duduk, terima kasih. Ya, terima kasih kawan. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar, ahli yang berhormat sekalian, saya tangguhkan sementara dewan ini dan disambung semula pukul 2.30 petang.